Kali sendiri. Syuk habis mari ikut Syuk. Video ini sebenarnya ringkas tapi cukup mencuit hati. Dalam satu majlis akad nikah, Tok Kadi sedang menjalankan tugas seperti biasa. Lafaz nikah dibacakan dengan jelas. Pengantin lelaki menjawab ya dan Tok Kadi menyebut akad nikah dengan mas kahwin RM15,000 tunai. Semuanya nampak normal sehinggalah bahagian paling kritikal. Bila tiba giliran pengantin lelaki melafazkan terima nikah, dia tersasul. Dia sebut aku terima nikahnya Muhammad Arif Ashraf bin dan terus terhenti. Masalahnya itu nama dia sendiri. Saat itu juga Tok Kadi, saksi dan hadirin pecah ketawa. Suasana yang tegang bertukar jadi gelap besar. Malah kedengaran suara latar wanita menyebut kau nikah dengan diri sendiri dan kahwin dengan diri sendiri. Hakikatnya kesalahan ini berlaku kerana pengantin lelaki tersasul kerana gugup dan menyebut namanya sendiri. Sedangkan lapas sepatutnya menyebut nama pengantin perempuan atau berhenti selepas perkataan nikah. Kesilapan kecil tapi cukup buat satu dewan ketawa. Nasib baik bukan betul-betul nikah dengan diri sendiri. Kalau tidak, Tok Kadi pun mungkin perlukan masa untuk proses kes ini. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسليم بإحسان. Muhammad Arif Ashraf bin Muhammad Arifin. Saya. Aku nikahkan kamu dengan Bibi Zarina binti Muhammad Zakri yang telah berwakil walinya kepada aku dengan mas kahwin sebanyak RM15,000 tunai. Aku terima nikahnya Muhammad Arif Ashraf bin Kali sendiri. Kali sendiri. Kali sendiri dah pasal kan. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.